Okey. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Okey. Hari ni aku main nampak lagi dekat Jabatan Kedua Pulau Pinang. Okey. Mana yang sahabat bertanya tu, aku pakai umpan apa, macam mana setup apa, sekejap aku tunjuk lah. Aku tunjuk dalam video ni lah. Hampa tengok lah. Okey. Okey, hari ni aku tak berkeseorangan. Hari ni aku main sama sahabat aku lah. Macam biasa sahabat aku. Meh. Hari ni cari lok meh ah. Okey geng. Jom layan ni. Dia kata apa? Meh ajak pergi mengai. Dia jumpa aku hari Jumaat 2 minggu lepas. Minggu lepas ha. Aku sembang dia dekat kedai Chong. Jumaat. Jumaat. Bang mana ada minggu ni? Dia aku jumpa dia lah. Oh, Bandung ni. Okey geng. Kita pakai udang lu lah. Minta nak tunggu umpan hidup. Pakai udang lu. Kita pakai udang hidup dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Umpan baru, umpan lama, umpan baru. Tauk lubuk makan selalu. Ya. Ya geng. Aku main tiang yang sama ah. Tiang yang sama aku main hari tu. Nak repeat lagi lah. Budak-budak hari ni ada hasil lah. Di sini ketak ni. Tali tak buka lagi. Dia seret rod nanya baru. Silap tamat pergi tadi dalam nak. Dia payah keluar. Macam ni lah. Kena tamat. Kalau tak tamat lagi rod hilang. Ni kita lunjuk pergi depan sikit. Teratur lah. Okay geng. Kita cari lama buat umpan. Okey. 10 lah. Mana? Mana ada? Ush. Dah makan, dah makan. Apakah itu? Kita cari lama pun kat lendong. Udang ni halus sikit. Udang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni lempak pican tu. Yang sana lempak mai sini. Kita lihat je. Kita ada orang tak apa lah. Ada orang tak boleh lempak. Kena bagi ruang. Bagi pakat. Ya biasa. Ada. Okay geng. Aku nak cari lama dulu geng buat umpan.
Batar dah 2-3 ekor. Ambil puluh saat ni dapat. Umpan hidup. Batar. Oh, sesi tu boleh. Comel. Sis comel. Udang kopek 2 beku je. Pakai yang ni lah tadi hak buntai makan ni. Kita try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Gelama. Lama ni pun kadang-kadang cari. Dia ada, kadang-kadang dia tak ada. Ni makan. Tak kena ke. Cara kasak. Tak macam. Pas habis lah. Kasak lah ambil lah ni. Dua tarong pas habis. Mau jahat mati dia. Kita guna udang yang mati dulu. Kita layan buh. Lendong. Buh kat koyan. Matoke hari tu ni tak tukar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Tadi baru letak lah, galak lah. Buah lah. Apa umpan ni kita buh. Dengan hak jadi luk nak buat umpan. Mana? Gelama. Gelama. Nah. Buat guring. Nah. Mana ni lama tak ada ni. Duduk tu tarik ni. Bentar apa dah. Aku tak spray. Balik-balik mengantuk. Letih. Tak spray. Oh, dia besar. Oh. Mudah lagi. Alhamdulillah rezeki. Jadi sudah luk. Apa lu pula tak ada. Ya. Alhamdulillah. Kalau ada borong bawah boleh ambil. Dia makan lah. Itu malah berudang cepat sangat. Biar ambil luar. Aku cari lama lu. Lama ada 2-3 ekor tak apa dah. Aku bor koyan lu lah. Kat apa pula dah. Ada karang lah bawah ni. Ada makan. Tak tahu campur. Harap-harap ke lama. Alhamdulillah ada geng lama. Geng lama. Pan kita. Ada juga. Buat mati. Mana? Try lagi geng. Cari lama 3-4 ekor ni. Ada lagi geng lama. Saiz ni comel. 4. Ada ikan dah tu. Ada lagi. Dah bagi cukup. Bagi lebih tak apa umpan.
Tak gelut. Pasang terrelax. Aku dapat dua tu. Tadi ada halus sikit, ada besar sikit. Okay. Macam ni lah cara perabot steel aku. Aku pakai dua mata. Kadang aku pakai satu mata. Dua mata boleh, satu mata pun boleh. Tapi dua mata ni kalau dia makan emas sikit lah. Okey, untuk koyan aku pakai macam ni lah. Ni. Ni ledung. Ni dah. Rambut dia macam ni. Macam ni sikit senang. Hampa nak adjust main bawah boleh. Main atas boleh. Hampa boh manik tu. Boh kili ni. Kili yang tak ada klip. Buat macam ni. Lepas tu yang ni. Tak nak balik hampa buang. Yang ni. Rambut steel tadi. Steel ni. Aku pakai yang 40 LB lah. Masuk dalam ni. Kalau hampa nak senang, hampa pakai klip. Pakai klip bawah sini. Senang. Cepat sikit. Tak payah duk masuk macam ni lah. Okey. Bawah macam ni. Kalau pakai klip senang lah. Lagi cepat. Okey. Macam ni lah kan. Macam ni lah. Dia punya steel ni lebih kurang sedepah. Lebih kurang sedepah. Steel lah. Macam ni aku pakai. Okey, tarik lah sikit. Agak-agak lah. Apa nak macam mana. Okey geng, jom. Nak tengok barang takut terbang. Okey, kita pasang. Pasang umpan glamour lah. Tengok. Harap-harap hari ni InsyaAllah lah. Ada hasil lah. Okey je. Dia lebih kurang macam ni lah. Yang ni untuk umpan. Pulang pun nak bukit atas ke bawah. Lama. Lama pun nak terak lah. Lama pun nak terak lah. Sikit sangat lah. Cukup lah. Silap-silap keluar. Okey je. Dah siap lah. Dah siap dah kita punya koyan satu. Okay. Ni pasal aku tak pakai. Okey, siap. Ni aku boleh loceng. Dia makan bunyi. Main lah. Dia makan bunyi. Boh lah, mana pun. Tak apa lah.
Okey geng, dapat dah gelamar sekok ni. Dah bubuh luar, tak pergi takut dia mati. Mana dia dah hilang. Yo, pas bawah. Punca nak kena salut. Ni dia geng. Okey. Lama. Lama comel. Saat ni aku pakai kat rod. Okey geng. Bismillahirrahmanirrahim. Baling besar-besar lah. Macam tu lah. Tak tunggu dia makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lama saya comel. Itu memang susah nak dapat. Lama. Dapat lah tapi tak banyak lah. 5-6 ekor macam tu lah. Lalu kalau main jabatan, lama senang. Tamban pula payah. Ada makan. Kena. Kasar pelik ni. Bukan gelamar ni. Bukan gelamar. Boleh. Alhamdulillah geng. Dia boleh. Yang kedua. Ni kalau dapat banyak ekor pun tak apa. Layan. Bolos. Bolos. Ikan tengah ngah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ni dah kopek. Balik lorong tengah ni lah. Ni. Ni lorong tengah ni. Ni kita cari. Ada lagi. Sikit lah aku berempat. Bubuh banyak-banyak murung lah. Ada. Boleh ni. Clear. Boleh kena 3-4 kilo tau ni. Dah geng, boleh ni. Bolos. Kena. Saya comel. Boleh lah geng. Saya comel. Kena geng. Lama, mantap. Okey, jom kita pasang koyan. Kita tengok member kita tu. Layan apa? Bolos. Ya, bolos tu. Tengok sikit. Ni. Layan. Bolos memang favourite lah. Favourite geng bolos. Geng, kita tunjuk sekali lagi. Macam ni lah. Nampak. Ni.
Ni ledung. Ni kan. Berbuh macam ni. Ledung. Macam tu lah. Ikut hampa nak macam mana, tinggi ke rendah. Hampa nak main atas boleh, hampa nak main bawah pun boleh. Cakir ni macam biasa. Buat macam aku tunjuk tadi. Macam ni. Buat masuk dalam ni. Kau nak senang apa pakai klik lah. Pakai klik senang, mudah sikit. Kat je dah habis guna, buang. Gulung-gulung simpan balik. Kalau mata kir tumpui, kena tukar mata kir. Tu lah, jadi setir ni boleh guna lagi. Macam ni. Siap. Untuk mata kir terpulang. Apa nak buat atas boleh, apa nak buat bawah boleh. Ni lama ni dah buat pump sihat elok. Okey kan. Nak buat dua-dua okey boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Dah. Siap. Okey geng. Amis track. Kita tengok ikan bau. Jenah. Alhamdulillah. Mantap geng. Ada manis-manis. Dua-dua mata dah hentam. Sayang tadi koyan putih geng. Boh umpan ke lama. Amir baru letak lah. Koyan dah. Putih. Sayang tak ada rezeki. Tak apa, dia bagi jenah lah boh. Tara tu mana buat umpan. Jam. Sayang putih tadi. Usah dikenang perkara yang lepas. Tu dia. Caru penuh. Angkat. Tak. Kita tengok geng tu. Oh, mantap. Okey. Okey geng, strike geng. Apa? Rod loncok. Main belah ni. Belah ni tak apa? Tak. Masalah dia, aku tak boleh ni. Yang gerak pakai tali. Ada itu? Hampir ambil. Taklah, kecil lah. Okey. Ikan apa lah. Kasar kok, boleh lah tahan. Oh, jenah. Dia punya. Okey, alhamdulillah. Dia punya tarik maruk tu bang. Aduh. Okey geng. Strike. Alhamdulillah.
Dia tak boleh bantai tapi dia boleh. Dah dia. Dah lu. Seorang ekor. Hak ni udang. Udang hidup. Okey, alhamdulillah. Okay. Dia nak comel. Katak. Allah, lepas. Ada. Save tadi. Sok ah. Benar mudah. Alhamdulillah yang kedua, geng. Yang kedua. Baru yang aku lempak. Meh yang rupanya dekat situ dia ada macam Itu geng. Okey, assalamualaikum sahabat-sahabat. Aku pun dah gemah-gemah nak balik lah. Pukul 5 nak dekat pukul 5.30 lah. Okey, tadi hari ni umpan lama pakai koyan putih satu. Tu ameh. Lepas tu aku telucuk dekat rod. Tu umpan udang hidup. Telucuk. Kesak juga lah. Tak apalah. Apa-apa pun alhamdulillah ada juga hasil hari ni mana-mana. Okey guys. Aku pun nak balik lah, kemas-kemas dah siap lah. Okey, ni aku tunjuk hasil kat bawah. Okey. Ni guys. Kita ada jenayah 3 ekor. Boleh. Lama papan dengan pencaru. Caru ada sikit. Okey guys. Tengok Amir pun 2 kali tidur lah. Okey guys, apa-apa guys, jumpa aku di next video guys. Okey guys, assalamualaikum.